Assalamualaikum, 28 Mac 2026. Semalam berita live Mr. Hura mengatakan iaitu 10,000 askar Uncle Sam akan dihantar lagi. Maknanya semua total ada dekat 15,000. Tapi Presiden Uncle Sam ni dia dah jangkit dengan Joe Biden. Setiap kali Joe Biden kata nak hantar, benda dah sampai. Jadi kali ini benda yang sama terjadi, iaitu askar-askar ini dah pun berada di Dubai. Dan apa yang terjadi? Iran melakukan ofensif, iaitu 3 kapal attacking warship tenggelam di bedil Iran dan juga beberapa terbakar di Sheikh Port Dubai. Dan juga 6 LCU Combat Landing Ship juga tenggelam di Sheikh Dubai Port. Dan askar US yang di Siyah Dubai pun kena serang dengan Iran. Maknanya daripada hari tu Mr. Hura dah kata, kebanyakan penganalisis dunia mengatakan mereka ni adalah sitting duck, seperti itik yang sedang duduk hanya menunggu misal jatuh ke atas mereka. Ini yang terjadi. Kita dah dapat baca dah. Jadi perang ini semakin parah, bukan semakin ringan, semakin teruk. Kita doakanlah supaya jangan ada perang nuke sudah. Ini adalah salah satu berita yang Mr. Hura sediakan untuk WhatsApp group Mr. Hura. Jadi siapa nak join, boleh join WhatsApp group. Hari-hari Mr. Hura sediakan berbagai-bagai berita dunia. Selamat petang, Surah everybody.